Ada satu kitab, Masya Allah, Tabarakallah, bagi saya lah sangat-sangat terbaik untuk kita ada. Sebab apa? Kitab ini akan menjadi panduan buat kita yang tak gerti nak qada solat, yang tak gerti nak kira jumlah qada solat macam mana. Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ramai di antara kita ni banyak tinggal solat waktu zaman muda dulu, sehingga sekarang pun kadang-kadang ada juga tertinggal solat. Sama ada sengaja tak sengaja, ingat ke terlupa. Jadi masalahnya sekarang, macam mana ustaz kita nak kira jumlah solat yang telah kita tinggalkan? Ibu ayah, ada solusinya, iaitu melalui kitab panduan qada solat. Masya Allah, kat tangan saya ni ada satu kitab, Masya Allah, Tabarakallah, bagi saya lah sangat-sangat terbaik untuk kita ada. Sebab apa? Kitab ini akan menjadi panduan buat kita yang tak gerti nak qada solat, yang tak gerti nak kira jumlah qada solat macam mana, siapa golongan yang wajib dan tak wajib qada solat, apa hukum qada solat dan sebagainya lah. Jadi ibu ayah, kita ada promo tak bulan ni, insya-Allah. Siapa yang tengok ni, awak sedang dapat promo. Kenapa? Pada bulan ini juga insya-Allah, siapa yang beli kitab panduan qada solat ni, secara tak langsung awak juga akan dapat RK, rakaman kelas berkaitan cara nak qada solat. Baik tak? Apa tunggu lagi ibu ayah? Pergi tekan beg kuning sekarang, yang dekat beg kuning kat bawah ni. Pergi dapatkan sekarang. Jom kita belajar cara nak qada solat dengan betul macam mana. Tekan beg kuning sekarang.